Sandakan Airport. For your safety, please remain seated. You may now use your mobile phone or tablet in flight mode. Ya, depan lagi. Itu tengah-tengah tu dia Pro Hotel. Inilah apa mu? Okay, kita dah sampai ke bandar tempat hotel kita nak tuju di Sandakan. Kita dah pilih satu hotel ni. Hotel ni the best hotel lah. Kira di area Sandakan the best. The best kita tak tahu lagi sebab kita baru nak review. Kita nak masuk dulu ke lobby hotel dia, Elopura Hotel. Okay, jom kita tahu. Kita nak tahu boleh check in ke belum. Ni dia punya lobby Elopura Hotel. So di sini ada welcome drink. Jom kita nak tahu dah boleh check in ke belum. Okay, ini adalah harga promo dia Chinese New Year. So ini adalah ada cruise juga. Sini kita dah dapat card. Okay, jom kita masuk pergi ke bilik sebab dah penat sangat. Oh, situ pun kedai makan jugalah sayang. Ni depan ni. Oh, hebat juga kedai makan banyak. Depan ni je. Ni banyak kedai makan, ada 2-3. Okay, jom. Kita nak pergi ke lift. Bilik kita tingkat 4. Dah penat dah sebab daripada KK ke Sandakan. Jom, perjalanan naik flight daripada KK ke Sandakan hanyalah dalam 40 minit. Okay, jom. Tu lift dia. Okay, lift dia luas juga. Kita boleh tekan. Kita tak payah scan Okay, cepat. Tak perlu scan apa-apa. Terus naik Okay, terus naik. Yes. Dan kat sini R2 ada Mak Saleh Dance Meeting Room R2. Kita nombor 4. Itulah. Okay, dah sampai tingkat 4. Bilik kita 417. Kita cari 417 ke kanan. 417. Memang depan-depan ni lah saya. 417. Jom kita masuk bilik 417. Tada! Assalamualaikum. Okay, jom. Tadi saya buka langsir sebab nak tengok pemandangan ni. Saya ambil bilik ni menghadap sea view kali ni. Memang istimewa sikit lah bilik yang kami ambil ni. Okay, ni katil queen ada 2 bantal. Okay, sebelah katil ni dia ada cermin panjang macam ni. Sebelah katil ni ada telefon dan juga plug. Ni apa ni, boleh call lah. In room dining pun ada kalau lapar. Bawah ni tak ada apa-apa lah, kosong. Okay, bantal dia sediakan 2 bantal. Yang ni cantik. Dia punya gambar ni Spiderman. Okay, di sini dia sediakan, hotel ni sediakan TV juga. TV dia kecil je, tapi kita datang sini tak nak tengok TV. Kita nak tengok view kat sini. Cantik kan view kan? Okay, jom. Kat sini juga dia ada wifi. Okay, dia siap ada QR code untuk solat. Sandakan solat time. Lepas tu, okay, kita buka lampu. Guest feedback, ada remote, ada Netflix. Oh, mungkin ada Netflix. Okay, di sini sebelah ni ada cermin dan ada lampu tu. Sekejap, kita buka lampu ni. Ada lampu dekat cermin ni. Okay, atas meja ni kita ada room service menu. Korang tengoklah harga dia. Harga dia macam berpatutan lah sayang. Tom yum RM17, chicken, seafood RM18. Lepas tu chicken soup RM17. Pattaya, fried rice RM16. Kira macam harga dia berpatutan lah daripada hotel-hotel sebelum ni kita orang pergi kan. Ni chicken wings 6 pieces ada harga RM15. Okey lah. Ready to order, kita boleh order. Ni lah dah dekat telefon tadi. Dan jam 11 sampai 10 PM saja. Okey, kat sini apa ni? Bunyi apa tu? Okey.
Sorry. Okay, yang ni The Sea Walker ni tempat makan dia lah. Ada kita di open pukul 4 sampai pukul 10. Mungkin kat situ kot ni. Yang tepi menghadap ni. Saya rasa lah. Cantik lah. Boleh lah bang nanti. Sambil-sambil tengok pemandangan ni cantik. Saya booking bilik ni. Dia ada satu bilik tu. Dia ada 2 jenis bilik kan. Bilik biasa dengan sea view. Sea view ni mahal sikit lah. Sebab dapat tengok pemandangan cantik ni kan. Kalau yang bilik satu lagi harga dia murah sikit. Tapi memang saya booking hotel ni semata-mata sebab saya nak tengok sea view ni di Sandakan. Ni Sandakan ya. Cantik hotel ni. Korang kalau datang kat Sandakan, datanglah hotel ni. Hotel ni bersebelahan dengan Harbour Mall Sandakan kat sana. Ada Eco semualah. Sini kalau hujung minggu sangat meriah. Meriah sangat. sorry. Sana pula. Okay. Sebelah ni dia dekat yang ni TV kan. Okay, dia ada sediakan 2 botol air mineral dan juga 1 botol air ni lah. Lepas tu macam biasa kat sini bila kita duduk kat Sabah mestilah ada Sabah Tea, Nescafe, Cerek. Lepas tu ni pun lampu buka lampu, lepas tu ada cawan sekali dengan plug lah kat situ. Okay, bawah ni sini pun disediakan peti mini ni. Jangan risau, boleh letak air. Biasanya saya terus letak air mineral ni dalam peti. Jomlah kita letak sambil-sambil tu. Korang kan suka kan tengok saya review satu-satu kan. So memang saya letak supaya nanti dalam sejam dia dah rasa sejuk. Okay, jom tutup balik. Okay, bawah daripada peti ni dia ada slipper. Dia ada slipper bagi slipper 2. Dan bersebelahan dengan peti ni ada iron board dengan iron. So jangan risau, tak perlu iron kat luar. Sebab dekat dalam bilik pun dah ada. Dan juga hanger. Beberapa hanger lah kita boleh hanger. Kita boleh letak baju kita kat sini. Atas ni ruang luggage lah biasanya. Tengoklah luggage kita orang. Yang ni dah 25 kilo dah. Kita masuk bilik air pula. Bilik air ni, ni pintu masuk. Bilik air dia bersebelahan je. Okay. Bilik air dia, okay, bersih yours bersih. So bilik air dia disediakan 2 tuala. Nampak banyak tu tapi sebab dia berlapik-lapik kan. Lepas tu Save Our Planet, make a choice. Macam biasa toilet dia ada pipe. Okay, biasanya kita selalu nak tahu okey tak. Okay. Lepas tu sediakan tisu, ada tisu. Dan macam biasalah basic. Shampoo dengan shower gel mesti bagi. Shower cap, sanitary bag ada. Dan sabun pun ada. Dan sebelah sini pun dia ada bagi juga tisu. Macam gitu. Ni pula cermin lah. Cermin dia panjang sampai ke bawah macam ni. Okay. Kat sini juga istimewa juga. Kalau lupa bawa set berus gigi, sini dah sediakan Ada 2 bersekali dengan gelas ni. Dan biasalah dia ada pipe. Saya cuba dulu. Okey, cun. Bawah ni ada sedia tong sampah yang tidak berplastik. Nanti kita kena tambah sendiri plastik kita sebab saya memang suka tong sampah yang ada plastik. Sebelah sinki ni ada bilik mandi dia lah. Bilik mandi dia ni cun-cun, muatlah untuk 2 orang. Tak kecil sangat, tak besar sangat. Sekejap saya zoom out sedang-sedang saja. Nak kata kecil tak juga, nak kata besar tak juga. Dia ada rain shower. Lepas tu adalah kebersihan dia ni okey. Kebersihan dia saya tengok ni, rasanya dia ada sediakan air panas dengan air sejuk juga ni. Baguslah kalau sediakan. Okey, jom kita nak review lagi sikit-sikit lah. Apa lagi yang saya tak review? Rasanya ni je lah bilik ni. Bilik ni, keluasan bilik ni okey, luas jugalah. Tak adalah besar sangat dan tak adalah kecil sangat. Dia bolehlah kita nak solat jemaah dekat sini, bolehlah 2 orang boleh nak solat jemaah, boleh kat sini. Okey, kiblat ada tak bang? Nampak kiblat? Alhamdulillah, ni kiblat ada. Rasa hotel ni, saya zoom out sikit. Kau tengoklah, luas jugalah. Selesa. Cuma saya tengok dia punya katil ni rendah sikit lah.
Harap-harap kata dia selesa. Apa-apa pun saya nak cuba dulu. Saya nak mandi, saya dah penat. Saya nak rehat sekejap. Nanti kalau saya keluar ke, saya akan review balik. Review lah apa yang ada kat sini. Sebab sini kita tengok tempat makan pun banyak sangatnya. Okey lah. Guys, bye-bye. Okey, morning. Sekarang ni pukul 6.20. Dah nampak cerah sangat. Okey, inilah view yang kita dapat. Tengok kita dapat pagi-pagi kita dapat tengok keindahan alam macam ni lah. So korang kalau duduk stay sini pastikan korang ambil view sea view. Okay, dia ada yang view yang kat depan bangunan tu. Yang tu murah sikit. Yang city view, city view murah sikit. Kalau yang sea view ni dia mahal sikit tapi berbaloi sebab kita dapat tengok pagi-pagi tengok ni. Keindahan alam macam ni. Dan malam-malam kat sini meriah. Semalam saya tak sempat nak review. Bawah ni memang ada kedai lah. Boleh kita dating, lepak-lepak makan. Dan dia ada gerai-gerai macam ni lah. Kat bawah ni macam-macam jenis makanan. Yang ni pun ada juga sedia makanan juga. Okay, jangan risau. Dan dekat sana pun ada juga tempat makan. So kat sini jangan risau, tempat makan sangat banyak. Hari ni kita ada breakfast pukul 8. Bukan pukul 8. Breakfast dia start pukul 7. Apa ni saya cakap pening-pening ni. Okay. Breakfast dia start pukul 7 sampai pukul 10 tak silap saya. Okay. Cuma malam agak meriah sikit kat sini. Daripada pukul start lah pukul 7 macam tu sampai pukul 12. Lepas pukul 12 dah sunyi lah. Dia meriah sikit. Tapi baguslah untuk korang yang nak rasa kemeriahan di Sandakan ni kan. Datanglah sini. Sebab kami dah banyak hotel dah duduk tempat hotel yang privacy, yang senyap sunyi. So kali ni kita duduk hotel yang meriah macam ni, bagus juga. Seronok. Okay. Tepat pukul 7 kita orang nak keluar. Pergi breakfast. Let's go. Lah, kita punya bilik dekat sangat dengan lift. Memang kata keluar tu terus ada lift. Inilah lift dia, ada 2 kat sini. Bilik kat sini macam banyak juga. Korang tengok dari ujung sana sampailah ujung sana. Jom kita tekan lift nak turun. Tempat breakfast dia bukan dekat bangunan ni tau, bangunan sebelah. Nanti kita tunjuklah. Okay, jom. Macam biasa. Kat sini kan memang wangi sangat. Masuk lift dia ni wangi. Saya rasa macam dia spray. Ada spray something lah wangi. Sini hotel ni sangat wangi. Memang wangi. Nak kata ni bawang apa entah bawang apa. Tapi wangi lah. Menenangkan. Okay. Kita di G. G tu maknanya lobby lah. Nak turun dah. Okay, jom. Cantik kan dia punya cafe ni. Dengan pagi. Cafe dia cantik. Lepas tu tengok dia ada berunsurkan Iron Man. Cerita-cerita Captain America, Iron Man. Macam cosplay lah Iron Man ni. Yang ni apa dah, yang jahat pakai tu kan. Tak apa. Ni pun konsert Coldplay. Macam kita lah berkonsepkan macam tema movie, cerita-cerita artis-artis Hollywood gitu. Okay, jom. Kita nak pergi sarapan. Okay, kita dah keluar. Kita nak pergi sarapan dia di bangunan sebelah ni. Bukan di bangunan yang kita stay lah. Tu. Landmark I Love Sandakan. Okay, dia masuk kat sini tak silap saya. Ni. Bangunan sini. Dia punya breakfast. Bangunan sebelah je. The Skywalker. Ni, Aroma ni. Aroma Elopura ni breakfast dia. Tu bangunan kita bilik kan. Jalan sikit je. Dapatlah pergi ke Elopura breakfast. Elopura Aroma Elopura breakfast. Okay. Let's go. Kita dah nak masuk. Jom.
kita kena bagi tahu nombor bilik kita. Okay. Inilah aroma Velopura. So jom. Sini mula kita akan disajikan dengan mixed garden salad, chicken soup. Wah, banyak jugalah. Lepas tu sebelah ni ada fried mi papan. Macam mana ni? Fried mi papan. Oh, macam ni fried mi papannya. Okay, lepas tu fried Chinese. Rice. Nasi goreng. Dan kat sebelah sini ada sausage dengan potatoes. Ada ramai dah. Chicken curry, baked beans. Next, kita pergi ke section air, orange, blackcurrant, dan dia ada juga hot tea dengan coffee lah biasa sebelah tu. Dekat sini dia ada cereal, crackers untuk kanak-kanak lah suka ni, pudding jelly, dan ada juga slice of local foods. Ada honeydew dengan watermelon. Watermelon dia macam pucat sikit. Dia ada juga jenis kuih ketayap. Wow. Dan ni apa? Oh, dalam ni kuih ketayap. Yang ni kuih-kuih lah. Kuih-kuih tradisional. Kat sini roti-roti, berbagai jenis roti. Kalau korang tengok, nak roti hijau, roti hitam. Coklat ni, dia coklat tu pandan ni. Lepas tu yang ni white, macam biasa, dan disediakan bawa butter lah. Butter, ada punya jam-jam dia. Tengoklah. Cantik. Love you dia. Orang dah ramai guys. Dah ramai dah. Ni dia punya tempat makan dia. Okay, let's go. Lepas tu, ni adalah apa ni? Sunny side up, paratha curry. Jom kita buka. Oh, paratha dengan kari. Ini rasanya mesti telur. Yes, kita akan dapat tengok pemandangan macam ni. Okay. Lepas tu dia ni telur juga. Kalau kita nak telur masak separuh ni. Okay. Kat sini dia masak untuk kita, tapi tuan dia tak ada lagi. Ni sebelah sini omelette. Okay. Lepas tu this one is nasi lemak atau nasi kuning. Wah, nasi kuning ada kat sini. So tak perlulah aku cari jauh-jauh. Nasi lemak, nasi kuning. Kali ni nasi lemak. Tak sure. Nanti kita tengok nasi apa je. Nasi lemak hari ni. Nasi lemak. Nasi lemak. Apalah, nantilah harap. Kalau datang sekali lagi ada nasi kuning. Husband kita duduk kat situ sebab dia nak view lawa macam ni. Inilah, dah ramai orang. Okey je. Dah ramai sangat. Alright. Hari ni kita ambil ni lah. Jom. Dan air orange. Sambil minum mati pemandangan. Orang biasa-biasa lah. Tapi ramai juga. Ni dah pukul berapa ni? Dah pukul 7.40. So, Ami ambil scrambled eggs. Saya dah habis makan. Tadi saya ambil roti paratha dia. Roti paratha dia best juga. Saya ambil 2 kali roti paratha dia. Okay, dia punya puding pun best juga. Saya ambil 3 puding kat sini tadi. Okay lah. Okay, jom kita dah selesai makan. Masa minum takyal. Okay, lepas tu kita nak masuk bilik. Sebelum 8.30 kita nak keluar. Adalah tak ada orang masa ni. Makanan kat sini okey, sedap. Okey. Boleh untuk kita kenyang. Jadinya jom kita masuk bilik dulu. Okey, kita dah nak check out. Kalau korang datang Sandakan, saya memang suggest untuk datang ke Velopura Hotel. Kalau kat sini korang ambil sea view, memang cantik sangatlah bilik dia. Bilik dia luas juga. Lepas tu katil dia selesa. Saya tidur selesa sambil tengok view ni.
Okay. Kat sini jangan risau pasal makan sebab sini sangat macam center dia, sangat banyak tempat makan yang menarik. Sedap-sedap, perut memang kenyang, tak risau. Juga banyak kemudahan Grab ke ada ya. Jangan risaulah sebab dia macam center, tempat orang ramai kan. Apapun hotel ni semuanya tip-top, tak ada masalah lah. Dari segi staff dia sangat baik. Apa lagi? Cuma satu je parking. Korang kalau datang kat sini nak parking susah sikit lah, tapi tak ada masalah. Kan ada mall tu, korang parking je dekat mall tu. Lepas tu jalan sikit lah nak pergi hotel ni, ataupun ada tepi-tepi jalan tu parking dia, tapi susah sikit lah kadang-kadang orang ramai kan. Tu je lah, parking je lah kat sini. Kalau tak datang dengan kereta tak apa, tak ada masalah. Sini pun ada banyak Grab juga. Okey lah, saya dah nak check out. Bye-bye. Okay, bye-bye Elopura Hotel. Okay, kita akan datang lagi nanti. Tunggu ya. Okay, kita ada stay 1 malam lagi di sini. Tapi bukan malam ni lah. Malam ni kita ada booking hotel lain. Alright. Bye-bye. Jumpa lagi.